Hello guys, selamat petang. Assalamualaikum. Okay, kita lama tak buat video. Tapi hari ni video lain sikit kan. So, hari ni video Bobby macam setahun lah saya dengan motor ni kan. So, hari tu baru je VC motor ni. So, berapa kos VC and lepas 15 km berapa kos VC and macam apa rasa dia lepas VC kan. So kos VC lagi saya masukkan sekali. So ada akan nampak screenshot tu kan, nampak receipt tu. Okay, kenapa dia punya air filter tu RM30? Sebab saya memang dah ada air filter yang boleh basuh punya racing air filter dengan motor ni. So tak perlu nak beli pakai air filter baru lah kan, air filter stock air filter. So just buat VC, after that tukar coolant, basically lah coolant, tukar coolant, major service. Then after that main part is the ni lah, service minyak hitam lah. Pakai Motorex sebab KTM memang sesuai pakai Motorex lah, sebab pakai servis kat KTM Premium hari tu sekejap je 4 jam settle lah. So macam hantar pukul 2 kot macam tu kan, lepas tu pukul 5, pukul 6 macam tu dah settle lah VC hari tu kan. So yeah, after 15,000 km and 1 year dengan motor ni, okay lah. Tengok tadi pun ada ride sikit. So tadi ada ride sikit. So dah 288 from ride tadi. So yeah, overall experience dengan motor ni memang shock, memang best. Maybe sampai time nak tukar rantai kot, tapi rantai masih okey. Kalau 20,000, ya, kalau 20,000 mungkin akan tukar lah rantai 20 atau 25 lah. Cara bawa itu tayar pun dah tukar. Ya, so macam tayar belakang dah tukar, tayar depan pula dah tukar itu. So ya. So overall experience dengan motor ni shock lah. Memang fun. Rupa cantik. Motor kotor sikit lah. Lama tak basuh motor ni. So yeah, macam it's not the fastest bike there, tapi corner semua okay lah. Yeah. So sebab ramai tanya saya kan, berapa kos VC semua tu, sebab tu saya buat video ni lah. Sebab saya pun tak pernah VC motor. It's my first bike yang saya VC. And the cost actually macam surprisingly tak adalah macam scary sangat. Selalu orang macam motor Europe VC mesti mahal, mesti cost a lot of money kan, macam tu kan. Actually tak pun. Actually kalau macam simpan sikit-sikit okay. Ya, yeah. Sebab sini je, so VC je sangat murah sikit lah. Ya, yeah. Tapi itulah dia punya mileage service VC tu 15,000 lah. So macam next one is 30k lah. Sebab every 15k je kena buat major service lah. So next one will be 30. Tapi overall fun bike. Dah setahun lah dengan motor ni. Will be more years to come with this bike. Maybe next pasang cruise shifter, tukar cruise shifter. Tengah fikir ni, kita nak diket ke tak motor ni. Ramai macam suruh diket, asal that. Macam bila jumpa member macam asal exhaust stock je ni kan. Tapi main stock as in macam tak diket lah. Cakap tak sure lah nak diket ke tak, macam risau sikit. Tapi nanti kita tengok, kalau diket kita buat video pula diket. So ya, memang shock lah motor ni. So worth to buy dalam still a good bike untuk beli lah dalam 2026 ni. Ya, VC lepas VC tu motor tu rasa ringan sangat lah. Macam kita nak overtake tu, throttle response lagi smooth lah basically. Rasa macam motor baru sikit. Ya, and ya, service top notch lah dekat KTM Premium tu. Thanks to them lah, jaga motor ni. Ya, sebab dia orang, tapi cannot walk in lah VC memang kena book lah. Hari tu silap pergi walk in
Ingat boleh walk in je macam tu kan. Dia cakap tak boleh bang, hari ni full. Macam aduh tak apa. So kita go the next day kan. Kita book, kita pergi next day untuk buat VC. So ya, saya lepas pasang cruise filter di cat, it will be done lah dengan motor ni. Ya, kalau ada duit dia pasang motor lain lah, extra. So far ya, so far good. Loving the bike so far. Hari ni video lain sikit. Kita tak ada video POV hari ni. Yeah. So okay guys, that will be all my videos. Dan untuk hari ni kita borak pasal VC lah, VC dengan service kan, harga cost, VC, stuff like that. Yeah, okay guys, thank you for watching. See you guys next time. Jangan lupa subscribe, comment and like the video. See you guys next time. Assalamualaikum. Bye bye.